sampai satu tahap orang cakap macam bosan dengan produk digital. So I nak transition to physical. So dah sampai ni, I nak unbox dulu. Dalam ni dia bukan setakat ada cover ni, dia ada dia punya ring juga. Sekala dah. Actually dia boleh fit in my handbag. Macam letak je planner tu this. Okay, dah boleh. I just gonna be transparent. Walaupun I work from home, I do send my kids to pengasuh. Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to first episode of this small business vlog. So I actually I decided untuk share the behind the scene of my first ever physical business. So kalau korang kenal I daripada Instagram ke, or you pernah join I punya kelas ke, I'm a huge fan and also a huge lover of digital product. I dah menjual digital product daripada tahun 2019 and digital product literally changed my life 360 degree in terms of financial. I love digital product. However, I rasa sebab I dah lama sangat daripada 2019 sampai sekarang 2026, ada lama sangat in digital product business. I nak start my first ever physical product. I like looking for macam stuff to hold in my hand untuk sell rather than just digital product, because I ada banyak gila digital product yang I jual, like macam contoh masterclass, template, spreadsheets. I got lots of them and I rasa it's time for me to shift. And sajalah, I rasa sebab dia dah sampai satu tahap orang cakap macam bosan dengan produk digital. So I nak transition to physical. Tapi bukanlah transition tu stop terus. I'm still loving my digital product. It's my main source of income. Tapi I nak juga ada physical product. So the first physical product yang I choose adalah, nantikan sekejap lagi, I akan tunjuk in the next clip. But yeah, I decided to share with you guys and welcome to the first episode. And kalau you nak tengok more episode, jangan lupa subscribe. Enjoy the video. Allah, Izzaz Mahirzan. Izzaz, sialah dia batuk. Izzaz. Okay, I on the way hantar baby ke rumah pengasuh so that I can work from home. I hantar sekarang kat pukul 9 dah, semalam hantar ke 10 and I'm gonna pick up at 3:30. I rasa I just gonna be transparent. Walaupun I work from home, I do send my kids to pengasuh cause my schedule tak tentu. I ada hari work from home, ada hari I klinik, ada pergi klinik, kerja tempat orang, dapat 5. Ada hari I ada stuff to do outside, kan? So yeah, schedule tak tentu and I rasa getting help, dapat bantuan is a gift. It's a pleasure. It's something that I really appreciate. Dah sampai. I nak turunkan anak I jap. Guys, look at what has arrived. So, ini I punya small business punya stuff yang I plan nak launch at the end of the year. Oh my god, dah sampai. Berat nak mampus ni. Okay, so dah sampai ni. I nak unbox dulu. Actually, I malas nak tunjuk lagi dalam video ni. Tapi sebab I nak kena check quality untuk inform supplier, so I kena unbox. So let's unbox with me. Actually, I ada satu obsession. And dah lama sebenarnya obsession ni, which is planner. So, oh my god, berat gila. Oh, wow. So,
I pula memang a huge goal-oriented person. I suka ada goal dan achieve them. So I decided untuk buat goal planner for, actually this is my first physical product. Tapi however, I masih lagi in the process of design the planner, using them and actually achieving the goal. Sebab I nak macam goal planner ni bukan setakat like physical paper yang you tulis goal macam tu je. I nak dia memang memang guided, a little bit like guided untuk orang yang tak biasa set goal. So set goal and actually see them every day and achieve them. Okay, so ini barang ni, dia part of the goal planner tu, which is, it's the cover guys. So ni hanya cover sahaja. Okay, rasa I tak tahulah. Oh my god, I tak tahu nak tunjuk ke tak kat korang. Cause if you guys see, tak apalah, tunjuk je lah I rasa kan. So yes, it's like plain je. Dia plain cover je. Cumanya dia mushroom hole. I suka, I macam obsessed gila dengan planner yang mushroom hole sekarang ni. Sebab senang untuk I tarik-tarik, adjust macam tu. However, dia punya harga memang agak mahal disebabkan quality dia memang tebal. And mushroom hole lah. Mushroom hole memang mostly agak mahal. So this is PU leather guys. So this is PU leather. So ni macam sneak peek lah basically kepada sesiapa yang bakal beli planner ni. Hujung tahun ni, I plan nak launch hujung tahun ni. Mesin basuh I baru melimpah-limpah airnya. So gitulah. Habis basah, I cuba mop bilik tu. But kita sambung. I ada sampel sebelum ni colour brown. Tapi I decided untuk order colour black sebab I rasa dia lebih universal untuk my first launch. I tak berani lagi nak order banyak colour guys sebab harga dia bukan murmur je. Cause dia macam very thick tau. Dia sangat macam kalau korang boleh dengar, it's made from, kat luar ni kan PU leather tapi I think dalam dia mungkin, oh my god, I'm not sure, tapi dia macam very like cardboard macam tu lah, macam very thick. Okay, so kira dulu. Satu, saya nak kira banyak kot. Tak apa, kita kira dengan bersabar. 1, 2, 3, 4, 5. I plan nak beli macam gold foil punya macam stamping tau. So nanti akan ada logo and also insyaAllah I tak sure lagi nak buat crafted name ke tak. Maksudnya orang yang beli gold planner ni akan ada custom name on it. And I planning untuk this first launch sahaja dulu. I tak tahu lah in future macam mana kan. So I baru nak beli that machine. Cumanya I tengah fikir kalau I nak beli mesin tu I letak kat mana. Sebab rumah I ni dah penuh barang dah. Rumah pun tak besar sangat pun. So I literally tengah pertimbangkan nak beli ke tak gold stamping machine tu. Untuk second punya box, ya Allah lagi berat sebabnya dalam ni dia bukan setakat ada cover ni, dia ada dia punya ring juga. So kalau nak pakai planner yang disc bound ataupun mushroom hole ni, kita kena ada ring. Okay.
So, let's me unbox dulu and tunjuk dekat you guys ring tu macam mana. I rasa planner disbound ni tak banyak dekat Malaysia. Ada je dekat Shopee tapi tak banyak. Another 50 cover sebab I order 100. Wow. I punya colour chocolate tau. So this is in black colour. So tak tahu nak rasa apa. So I rasa macam brown colour tu quite nice. Tapi I saja nak ambil black supaya dia macam universal. Sebab ni first launch. So I tak tahu lagi sambutan macam mana kan. So I try to be a bit macam not really risk taker lah. Tak ambil risk. So here's the disc. Okay, dah boleh. Okay, I actually order aluminium ataupun metal disc. So dia memang agak heavy. Actually planner ni agak heavy tau. So dia tak adalah terlalu portable, tapi still portable sebab dia just like A5 punya size kan. So this is the metal disc. Saya nampak kecil lah. I punya, tapi I think colour tu macam agak lain lah. But this is the metal disc. It's in gold colour. I rasa I punya lebih nampak macam light gold macam tu. Yang ni macam too much gold. Sekejap I ambil I punya. Ni I punya guys. Wait. I punya macam nampak lebih cantik colour dia. And yang ni macam lebih ke oren-orengan. And macam size dia tak sama lah. Size dia macam a bit smaller. Oh my god. Oh my god. Am I making a mistake? Order daripada different supplier. This is different supplier actually, and this is different supplier. I tak pernah ada sample for this one. So I ingat sama je. Rupanya tak sama lah guys. Size ni yang bothers me so much. So size ni kecil. Oh my god. Sebab dia size dia kena besar. Sebab kita nak letak macam-macam dalam planner ni. Okay, this is yang I punya planner yang brown colour tu. So, I've been testing lah. Planning semua ada inside this one. This is brown colour and black one yang tadi I tunjuk tu. So, let's test out this one. Ni cover dia. Cover untuk Go Planner I nanti. Dia simple kan, tapi dia premium. Memang dia macam matte black macam tu. Okay, lepas tu kita letak this ring metal gold disc. Actually untuk the planner yang I akan jual in black, plastic black sahaja. Sebab yang itu lebih murah. And it's this one guys. Wow. Ooh. Yes. Tapi size dia nampak kecil juga lah actually. Let's compare dulu between this size and this size. Sama size guys. So this is sama size. Tapi memang lain dengan yang I punya yang ini. So yang I punya tu, dia size ni. I ada banyak colour. Tak silap I ada size ni. I cabut this one. Oh, sama size je lah guys. Sama size. Tapi kenapa dia nampak yang pun sumpah nampak besar. Tapi actually sama size je. Oh, okay, lega. Okay, nasib baik. Allah, baru rasa macam nak sedih. Sebab ada mistakes kan. I actually nak buat planner, physical planner business dah lama dah. I dah beli printer, bagai-bagai dah test macam-macam dah bertahun dah guys. I think
1 year plus lah kot. 1 year plus since 2024. Sekarang 2026. So yeah, 1 year plus. I berperasan bila I tengok balik video yang I record ni, I tak ada bagi tahu yang macam I punya proses before this. Sebab this is the first episode. Tapi ini yang benda yang I decided to record for the first time. Before this, dah banyak dah proses I cuba buat physical planner ni. Macam ideation pun dah lama. Lepas tu start testing product, macam testing paper, testing layout, testing macam functionality dia. Macam I test lots of things already, and I actually dah beli cover style lain before this. Sebelum ni I beli size A6. Lepas tu I dah macam, I suka gila size A6 sebab literally dia boleh fit in my handbag. Macam letak je planner tu in my handbag, I can bring to anywhere, I can journal everywhere, I can plan everywhere, I can look at my goal everywhere. Macam tu lah I punya konsep masa tu. I love it so much. And I dah beli cover juga for the A6 planner. I rasa almost 100, I think. I'm not sure about that. Sebab I dah beli tu like almost 1 year dah sebenarnya, tapi tak jual-jual juga. But I'm looking for to jual sekali lah hujung tahun ni. Mungkin tu akan jadi separate product. Kenapa I tak jadikan dia main product for the Go Planner? Sebab I rasa dia terlalu kecil. Awal-awal tu I rasa macam tak apalah kecil ni, tapi asalkan you dapat result. Tapi I still rasa tak puas. So dia rasa still part of me yang rasa tak puas dengan size A6 ni. So I finally decided and no, I'm not gonna do Go Planner on A6. Mungkin A6 ni akan jadi macam journal punya ke, ataupun A6 ni akan jadi macam daily to-do list ke, macam tu lah. But not the main Go Planner that I'm gonna release end of this year. InsyaAllah. Doa-doakan sebab content dia pun tak siap lagi. Maksudnya layout dalam-dalam tu I nak macam make sure it's like to my own taste of perfection. Maksudnya macam I suka lah. Tak ada rasa menyesal lah bila ada release nanti. Walaupun sebenarnya dalam business ni biasalah. First product is the messiest kan. Lepas tu kita improve. I'll still keep that in mind. Okay. You guys yang beli planner akan dapat this matte black ring. It's a plastic ring sahaja. So dia akan jadi macam ni lah. So dia akan jadi black, all black, premium black. Tapi kepada yang nak fancy, suka fancy, you can upgrade to disc bound, metal disc. So this one. So you boleh match dia. You boleh tukar-tukar lah kalau you nak tukar-tukar. So dia akan jadi macam tu. So let's try install untuk semua. Cara dia you just slot in je. Slot in je. Covernya nanti. Cover dah siap. Tak ada dah siap. So I plan nak buat gold stamping kan. Dengan custom name tu insyaAllah tak sure lagi. Lepas tu so next I am working on the content inside the Go Planner. So content ni actually dah macam 50% ready. Semua dalam ni. I'm like testing it right now. So tinggal macam tu lah. Finish up the content. Lepas tu launch. Akan ada pre-launch preparation. And kita akan buka waitlist. And kita akan launch. So siapa yang berminat nanti bolehlah join the waitlist. Tapi sekarang kita tak open lagi lah. Sekarang ni I baru this is the first step I purchase dia punya cover. So next working on the content. I think I can try untuk cuba buat series untuk my small business, startup ataupun just like vlog permulaan I buat business physical.
So yeah, I tak tahu, I tak ada blueprint macam mana nak start business kan. Tapi I saja buat style macam ni. Maksudnya I ada customize, I macam give my own touch for every planner. I tak terus order like macam yang ring coil punya tu kan dekat supplier. Kalau you nak buat macam tu pun boleh. You just bagi design you, lepas tu you bagi ke supplier, supplier terus produce siap planner you. Sekali dengan cover, sekali dengan disc bar, sekali dengan dia punya coil. Lepas tu sekali dengan content, paper, semua siap. Sekali dengan kotak pun boleh guys. Tapi I choose a different route, different pathway. I punya pathway ni lebih customize and lebih orang kata ikut I punya taste. So I punya preference and taste. So this is my preference and taste lah. Thick premium cover with premium disc and premium paper inside later on. Itulah, sebolehnya I nak lagi premium. I nak dia ada tab yang boleh separate every month. Tapi benda tu semua ada limitation. Dia ada cost. Dia kalau I cuba buat benda tu, dia akan jadi terlalu mahal. So I nak jimat, I nak korang dapat planner ni with low cost. So that's why I bagi option. Korang boleh upgrade kepada metal kalau korang nak. But untuk kalau korang beli planner, korang akan dapat yang plastic matte black ni, which is still good. So for my first episode of my small business update or small business vlog, see you in the next video.